Yang pasti, juadah mesti sentiasa dalam keadaan elok. Contohi sikap Jabatan Kesihatan Polis sentiasa penuh padang bagi memastikan kualiti juadah berbuka terjamin dan pengguna selamat daripada keracunan makanan. Ini antara tugas rutin Jabatan Kesihatan Perlis pada Ramadan setiap tahun. Semua pasar Ramadan di negeri Perlis akan dipantau mereka. Sampel makanan terus diambil untuk diuji bagi memastikan ia tidak dicemari kotoran atau bahan terlarang. Kita ada 3 kumpulan. Yang pertama, kita akan menjalankan persempelan makanan di mana kita akan mengambil sampel-sampel makanan daripada pengendali makanan. Yang keduanya kita ada aktiviti pemeriksaan premis. Kita akan menjalankan pemeriksaan premis di setiap pasar Ramadan. Dan yang ketiga, kita ada pendidikan kesihatan. Pemantauan dilakukan setiap hari sepanjang Ramadan ini. Terdapat 7 lokasi bazar Ramadan di Perlis yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Kangar MPK. Setiap satu mempunyai antara 150 hingga 300 gerai jualan makanan dan minuman.